Malam ni guys, kita dapat SP guys untuk pack PRB02 guys. Peleh macam. Ini first time Kimi dapat full SP ni lah. Nah, apa ni SP ni? SP lain macam. Oi. Tahniahlah kepada Aizat. Aizat dia beli dekat Beoyin, dia check out kan. Kita buka-buka, pam, keluar SP. Oh, handsome betul kau tengok dia punya shank. Oh, lawa doh. Tengok. Aku ada gak SP law. Tapi aku tu kan, kalau tak sebelah-sebelah kan, shank lawa lagi guys. Shank lawa lagi lah geng. Kau tengok lawa gila geng. Kau tengok shank ni. Lawa je. Dia punya haki dia kan. Ya Allah, lawa doh. Padu mat. Lagi satu kan. Apa yang menarik pasal kad ni selain daripada artwork dia kan, dia punya effect dia kalau dalam gameplay dia kan, yang mana yang pernah main game OPTCG ni faham lah apa yang Kimi cuba sampaikan. Yang tak faham tu korang tolak tepi lah kau kena faham dia punya game dulu. Okay, dia punya effect dia on play, dia bila keluar kad ni dia boleh buang kad yang power dia 10,000, KO terus. Kuat tak kuat, keluar je kena kamu sehari. Semat. Tapi downside dia, dia punya ni 10,000. Costing kena ada 10,000 pula dah. Kena ada 10 don nak kena keluarkan kad ni. So tapi dia punya power lain macam 12,000. Lain macam. Lawanya ya Allah. Geramnya tengok. Tak boleh ni. Tak boleh ni kan. Ada gak aku teracunkan beli kan. Tak tahu harga dia berapa. Okay guys. So bot PRB Kimi PRB02 tak kosong ni bukan bot filter Tengok ni dah bukti dah. Aizat dah buktikan dah. Dia keluarkan dah SP. Alhamdulillah rezeki dia. Alhamdulillah. So rezeki memang tak salah alamat guys. Memang smart betul lah. Syak.